Selamat datang ke live free tutorial khad kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi free tutorial khad kita. Ini yang tulisan yang tak sempat kita tasih kemarin, juga tulisan yang dihantar oleh Haziq dari Kedah. Ayat kali ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. And macam biasa, memang kita akan fokus live kita ni untuk betulkan bentuk huruf dan detailkan bentuk huruf. So susunan kalimah tu kita tak ambil pot sangat lah, sebab kebanyakannya orang dia pandai olah, dia pandai susun. Tapi kelemahan kebanyakan orang adalah dekat bentuk huruf. Dan yang paling susah nak dapat adalah bentuk huruf lah. Baik, insyaAllah kita akan mulakan dalam beberapa minit lagi. Saya sendiri pun sebelum nak buat apa-apa live tasheeh something, saya sendiri pun kena berlatih-berlatih jugalah. Ni antara latihan-latihan saya tadi. Contengan-contengan saya tadi. Ni latihan random je lah dia. Apa yang terdetik dekat fikiran nak tulis. Dia macam sukan juga lah. Sebelum kita nak main bola ke apa kan, kita kena stretching dulu kan, kena warm up dulu. Samalah khad pun. Ni latihan-latihan random ni sebenarnya penting juga. Kita tak terlalu latihannya agak santai lah, maksudnya random ni. Kita tak terlalu nak rigid sangat dengan kaedah-kaedah, ataupun kita boleh try apa saja yang kita rasa kita macam jarang try. So kita conteng je dulu, lepas tu baru kita tengok tulisan kita tu kena tak kena. Latihan huruf dal, waw dan nun. Sulus jali. Kepala waw ni cemer sikit. Lepas tu kedudukan topi huruf nun tu pun dia, bentuk dia pun kurang cantik, kedudukan dia pun kurang tepat. Sajalah kongsi sikit latihan hari ni, latihan random. Alright, insyaAllah kita akan mulakan tasheeh kita. Terbaik Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama.
Ustaz balik Malaysia tak? Muslim. Saya mungkin tahun depan kot balik. Tahun ni rasa macam tak sempat. Kalau balik pun tahun depan mungkin dalam bulan macam ni juga, bulan Julai macam tu. Kalau balik. Okey, kita tengok dekat sini tulisan yang Haziq buat ni. Huruf yang pertama sekali tu huruf Ra. Ini salah satu bentuk alternatif huruf Ra. Kalau kemarin kita buat pembetulan dekat huruf Ra yang ekor dia straight kan. Yang ni dia punya alternatif kedua. Dia punya ekor huruf Ra ni macam huruf Waw. Dekat sini sama juga, kesalahan yang sama. Pembahagian dekat kepala Ra ni, dekat badan Ra ni, pembahagian dia kurang tepat. Dia nampak terlalu pendek bahagian pertama. Bahagian kedua ni memang kena panjang daripada bahagian pertama, tapi ini dia terlalu over sangat panjang bahagian kedua dah. Okay. Mastered. Ini khat apa? Yang ni khat sulus. Nama dia khat sulus. Sya'rawi, Hidayat Sya'rawi. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Sihat noh Abang Dayak kita? Okay. Kita akan buat Ra yang ekor dia melengkung macam Waw. Bila nak balik main Malaysia ni, tak tahu lagi lah bila nak lepas balik. Takut nak balik. Okay, huruf Ra. Untuk huruf Ra yang bulat ni, kepala dia sama macam Ra yang straight, yang ekor straight kemarin tu. Kita buat 3 titik juga. Okay, ni bahagian pertama badan dia. Panjangkan sikit. Gerakan dia macam tu. Ni bahagian kedua, lebih panjang daripada bahagian pertama. Kepala dia kepala dia ni menghadap ke sini. Badan dia pula turun lebih menjunam.
Lepas tu untuk dia punya badan dan untuk dia punya kaki dengan ekor dia tu kita bajet 3 titik. Dia pendek sikit daripada wow. Turun kena betul-betul dalam. Bang Maulana, ni khot apa ni bang? Ni khot sulus. Okay, sampai dekat sini kita kena betul-betul tegakkan pen untuk kita ubah daripada bawah ke atas, naik ke atas. Ni asah dia lah nampak keras sikit. Kita kena buat yang lembutnya. Dia kalau lebih tepat, kalau tiang dia ni lebih condong macam ni, lebih condong tadi yang saya buat ni. Yang ni masih kurang tepat. Okay. Ada lengkok sikit dekat penyambung ni. Tolong buat wow nasah. Oh, boleh, tapi lah ni kita duk fokus dekat sulus dulu. Nanti lah dalam video lain kita buat wow nasah. Sebab ni banyak lagi nak kena tasai ni. Tengok betul-betul dia punya pembahagian dia. Nun kah ro? Ini huruf ro. Ro yang alternatif. Ini pelajar kita punya tulisan. Ini yang saya betulkan. Jangan silap ha? Bentuk dia memang nampak macam huruf nun, tapi dia ada perbezaan. Kemudian Rabbana dengan Atina tu dua benda yang sama, kesalahan yang sama juga. Tengok sini, ini terlalu tinggi, ini pun terlalu tinggi. Lepas tu cara naik ni kurang tepat. Ini terlalu straight, dia punya turun itu straight sangat, tak nampak dia punya lengkok. So tak cantik lah. Raw majmu' sulus bukannya 4 titik bang. 4 boleh, 3 boleh, 3,5 pun boleh. Yang penting pembahagian part by part dia tu tepat lah. Alright.
kita sambung untuk rumah ba dan nun. First, letak 70 darjah pen, kemudian buat satu lenggok bengkok yang kecil. Just tegakkan pen je sambil turun. Naik agak menegak sampai kita nampak dia macam ada sebuah petak kat sini. Lepas tu untuk bajet buat garisan sini ataupun bayangkan garisan kat atas ni. Gigi untuk rumah huruf nun untuk kalimah Rabbana ni letak rendah sikit daripada asal permulaan rumah huruf ba tu. Macam tu. Lepas tu jangan turun terus, tolak ke depan dulu sikit, barulah kita turun. Dia jadi macam gigi ikan jerung. Ya, begitulah Maulana. Dia ada kalanya dia berubah ikut masa dan tempat. Okey, jadi kita gabungkan dengan huruf ra tadi. Kat mana kita nak bajet, kita boleh bajet dari sini. Selesai Rabbana. Seterusnya kita tengok kalimah ad-dunya. Tapi kita fokus dekat huruf lam dan dal saja. Okey.
Ni lam dan alif ni terlalu nipis, kena tebalkan. Lepas tu huruf dal ni, bahagian menaik dia tu kita kena bahagi 2 atau 3 bahagian. Bahagian pertama yang menaik ni terlalu pendek, sepatutnya dia naik menegak sampai kat sini. Lepas tu barulah dia naik dalam keadaan melengkung sampai sini. Last barulah dia agak straight ke kiri sebelum dia turun balik. Ini terlalu besar di bahagian atas. Lepas tu terlalu lambat, dia turun ni terlalu lambat. Patutnya daripada tengah ni dia dah turun dah. Asasnya dalam 3 titik lah bahagian panjang ni. Separuh bahagian yang atas ni 3 titik atau 4. Lepas tu bawah ni 4. Naik ni mungkin 1 atau 1,5 atau 2 macam tu. Baru dia punya pembahagian itu, cabang dia tu cantik. Okay, di sini lah dia punya tangkai dia tu mula tumbuh. Pembahagian dia, sini bahagian yang membelok dan ini bahagian yang straight ke atas ke kiri. Lam ni kena panjang lagi lah, tapi saya tak sempurnakan sebab nak fokus dekat dal dan just nak fokus ruang ni dengan dal. Lebih kurang 45 darjah.
Inilah bentuk kalimah ad-dunya. Seterusnya kita ke pembetulan. Seterusnya kalimah huruf waw tunggal ni ada dah kita tegur semalam. Kita boleh tengok dekat rakaman dia dekat YT kita. Kalimah fi ni just kena nampakkan dia tebal lagi lah bahagian sini. Bahagian sini kena nampakkan dia lagi tebal. Lepas tu sampai sini dah kena naik. Kena compactkan dia. Yang kaedah okey, cuma size tu lah. Kita terus ke kalimah al-hasanah dulu. Hasanatun. Sini kena petak sikit. Lepas tu jangan panjang sangat. Turun ni kena dalam sikit. Naik mengejut. Gigi C jangan tebal sangat macam ni. Kemudian kena bezakan panjang penyambung antara sin dan nun ni. Kena bezakan panjang dia. So kalau sini 1 titik, sini 1,5 titik, sini kena 2 titik. Lepas tu baru boleh buat nun macam biasa. Lepas tu bentuk ha ataupun ta ni kena tebalkan dan naik condong ke kiri. Okay. Itu dia punya tips dia. Kita tunjuk dia punya tutorial dia. Natasha, terima kasih sudi join dan sudi like. Semoga diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay, kepala jim tu, kepala ha pedas tu, first turun ke bawah, kemudian naik, daftarkan. Lepas tu bagi ada bucu lebih sikit je. Tolak ke belakang dalam keadaan menaik sikit. Sebelum akhir tu cuba turunkan pula. Dia akan jadi macam ni. Naik, turun sikit. Kemudian turun pelan-pelan dalam keadaan yang agak panjang. Bahagian akhir ni lenggok dia tu ke bawah dan ke atas. So dia macam melengkung sikit lah. Melengkung ke atas sikit. Tapi kadar tu sikit sangat, so kadang tak nampak. Lepas tu kita akan keluar di sini. Untuk cantik, letak dulu pen di bawah sini sikit. Tolak ke depan, masuk balik tempat yang awal tadi. Kemudian pelan-pelan keluar. Pelan-pelan keluarkan tangkai dia. Turun agak menjunam sampai tegak mata pen kat sini.
Kemudian naikkan dalam keadaan nipis sebab kita nak sambung dengan huruf sin. Dalam ni muat satu titik. Ni kalau pendekkan sikit pun cantik. Kemudian sin, tolak cepat-cepat ke bawah, baru tebalkan. Ni kita pakai yang tak sampai satu titik lah. Ni satu titik lebih sikit. Kemudian sini gigi ketiga ni dia ditebalkan sebab dia terus bersambung dengan penyambung antara dia dengan huruf nun pula. Lepas tu baru buat huruf nun punya rumah. Tak muat kertas. Okay. Sini bentuk asal dia macam ni. Untuk yang lebih cantik macam ni. Dia ada besar, lepas tu kecil. Bahagian naik tu kecil, lepas tu untuk besar. Untuk rumah ba nun ta ya, untuk rumah ba nun ta ya, huruf-huruf yang berkenaan tu yang berkongsi rumah yang sama bentuk dia, kita kena bezakan dia punya gigi dia ni dengan gigi sin. Beza pada tebal dia tu. Saja saya ingatkan. Okay, selesai kalimah hasanah. Kita pindah ke kalimah lain pula. Kita fokus dekat lam alif ni dan ta marbutah ni dulu. Sebab dia benda yang sama, cuma beza dia ada tangkai je lah. Dia ada tangkai yang panjang dan tangkai yang pendek. So untuk ta marbutah ni kita tashes dalam satu masa lah dengan lam alif ni. Contoh pun satu je, sebab dia memang benda yang sama. Lam alif ni permulaan dia macam huruf kaf. Kaf yang bersambung dengan alif. Kecendungan dia mungkin dalam 45 darjah atau tegak sikit daripada 45 darjah. Okay. Ini pergerakan pertama, melengkung ke sini. Pergerakan kedua ni dia macam balon.
Lepas tu simpulan dia dekat sini yang penting. Letak dulu pen di sini, bawah sikit daripada tempat yang kita stop tu, dan turun ke dalam, naik tegak dulu. Lepas tu letak pen semula di kawasan kita ponti ni, bawah atas sikit. Ini yang payah yang lenggok tu. Dari nipis yang bertindih dan menebal. Okay. Okay, bahagian sini lebih luas dari bahagian sini. Kemudian buat topi dia macam kepala lift. Kalau tak marbutah tadi, pergerakan semua sama bahagian sini. Cuma kita ambil setakat ni saja. Dia punya kepala dia tu. So dia ada topi dia tu mungkin kat sini lah. Pergerakannya sama. Untuk tamar botah dan lift. Okey, siap. Sini dia macam kuku, kita boleh bahagi dua. Kalau ikut arisan tu, kita kalau ikut point dia bertemu tu, kita boleh bahagi dua, sama. Okey, seterusnya sambungan antara kha dengan ra dalam kalimah al-akhirah ni. Ini sambungannya gharib, yang pelik. Tak pasti Haziq yang tulis ni, tak pasti dia jumpa kat mana. Biasanya jim yang macam ni, kha yang macam ni, kita hanya buat macam ni kalau depan dia ada huruf dal, huruf alif, huruf lam, huruf kaf, huruf yang menegak lah maksudnya. Barulah dia kha ni dia tertutup. Kalau sekadar naik sikit macam ni, kita akan pakai kha yang macam ni, tapi lebih datar kepala dia. Satu lagi tempat kita boleh pakai juga kha yang ada penutup macam ni, tapi bentuk dia lain sikit, dia tak bulat sangat. Yang ni lebih kepada yang naik dengan alif. Kita akan pakai kha yang ada penutup depan, tapi dia lebih mendatar kepala dia di atas ni. Ya. Tapi ra tak boleh macam ni, ra kena turun ke bawah. Dia panggil ra majmu'ah. Kalau yang macam ni, kita kalau katalah nak pakaikan ra pendek macam ni juga, ra yang ada kepala di atas ni juga, kita kena pakai yang ni. So saya akan tunjuk yang gabungan antara kha yang ni dengan ra macam ni.
sekali lagi. Kurang tertutup lah. Okey, siap. Terus ke tasheh kalimah seterusnya. Azab wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Kita ambil kepala waw dengan kepala qaf tu. Huruf waw kepala dia tak sebesar huruf qaf. Ini huruf qaf. Kita panjangkan bahagian permulaan. Berbanding dengan waw, dia kurang panjang bahagian mula dia.
Okey, selesai. Waqina. Dekat kalimah an-nar tu pun samalah nun dia bentuk macam ni juga. Kalimah al-akhirah, lepas tu kalimah waqina, selesai. Last kalimah azab, dan juga kita fokus dekat huruf ra majmu'ah yang tunggal. Akhir nanti kita akan tasheh bentuk ra ni. Sebelum tu kita betulkan ain finjani dengan dal. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih pada viewers yang sudi join, itu like and share kita punya live khot ni. Okey. Macam biasa sebelum-sebelum ni juga, 3 titik untuk kepala ain. Satu titik kita bajet untuk paruh dia. Cuma paruh dia mungkin sampai separuh je. Kemudian 3 titik bahagian tengkok dia. Dua per 3 titik yang awal ni dia punya putaran kepala dia. Tengkok dia betul-betul dalam 2 titik ya. Ini ain yang bersambung dengan huruf penegak macam huruf dal ni, atau huruf zal, atau huruf lam al-kaf dengan alif. Dia punya tengkok dia paling jelas, tengkok dia tak terlalu condong, dia cuma melengkung sikit je. Buat bulat sikit belakang ni. Lepas tu tolak ke atas. Tolak agak dia straight sikit, jangan terlalu bulat. Dah separuh ni barulah kita putarkan berteping kita untuk jadikan paruh yang tajam. Kita dah dapat bajet. Ni arah turun dia. Ni permulaan paruh bawah dia. Sini straight ke sini. Okay, turun dalam keadaan melengkung sikit supaya mudah kita nak bentukkan dia jadi nampak membulat. Sampai dekat point sini, tegakkan pen. Lepas tu kekalkan pen dalam keadaan tegak, tarik ke belakang sampai keluar kat sini. Pelan-pelan naik sampai nampak ada segitiga.
pelan-pelan naik sampai nampak segitiga tu, barulah naik menegak. Dan kat sini kita mula buat kepala huruf dal. Naik macam tu, kemudian buat lengkungan sikit, lepas tu buat straight ke kiri. Sini tarik tindih separuh saja, kemudian tegakkan pen supaya dia masuk dalam balik. Baru jadi tangkai untuk kita buat kaki dia. Kat sini letak bawah sikit daripada tangkai yang terkeluar tu, letak macam tu, 70 darjah atau 75 darjah. Kemudian junamkan dia ke bawah, lebih kurang 1 titik sini, 1 titik setengah. Sampai dekat garisan, tegakkan pen. Lepas tu buat sedikit kawasan yang pen dia mendatar tegak. Barulah buat putaran ke dalam. So siaplah kita punya sambungan Ain dan Zal untuk kalimah azabun. Okay. Dia menghadap ke bucu atas tu. Lebih cantik kalau kita lembutkan bahagian sini. Bahagian dia berubah menjadi tegak tu, pen kita tu, bahagian tu kasih lembut. Tapi dalam masa yang sama, nampaklah dia berat kat sini. Sebab dia betul-betul pen dia tu tegak kat sini. Settle untuk kalimah azab. Last kita betulkan huruf ra dekat kalimah an-nar yang Haziq buat ni. Okay. Yang Haziq buat ni dia terlalu landai. Yang kedua dia terlalu tirus. Sepatutnya dalam suluh jali dekat sini kita dah mula belokkan dia supaya dia tak nampak panjang dan landai sangat. Okay. Naik macam awal kepala waw tadi. Then buat lengkungan sikit saja. Sini ke sini dalam 2 titik saja. Kemudian masa nak turun ni jangan terlalu landai, jangan terlalu dalam untuk permulaan turun. Okey. Dia dalam 45 darjah juga kalau kita buat. Secara asasnya lah kita nak, kalau kita nak kalau kita nak agak-agak kan, kita pakai kecondongan yang lebih kurang 45 darjah. Kalau kata ni okay, ni 90 tegak kan, dia dalam 45 darjah. Itu bajet dia lah, cara mudah untuk kita bajet. Kemudian bagi dia lebih sikit, mungkin dalam 1 titik, barulah kita putarkan pen kita ataupun kita lukiskan. Okey.
ikut outline ni ya, jangan tengok yang terlebih ni. Bentuk yang cantik yang outline yang saya buat ni. Okay, nampak dia gemuk ni. Dia nampak tak landai sangat dan dia tak nampak tirus sangat. Ya. Okay, nampak tak perbezaan dah? Okay. Itulah perbezaan dah. Alhamdulillah, selesai. Semoga bermanfaat untuk semua dan juga kepada yang hantar tulisan ni, saudara Haziq daripada Kedah. Ni overall tulisan dia. Ni latihan dia masa dia nak pergi kebangsaan baru-baru ni. Ni yang kita dah betulkan. Kalimah azabun, ain dan zal, kemudian ro majmu'ah. Sebelum tu kalimah apa ni? Kalimah akhirah dan kalimah waqina. Okey. Sebelum tu lagi kalimah akhirah juga, tapi kita fokus dekat lam alif. Dan kalimah ini sebelum daripada tu kalimah hasanatun. Okey, yang ni yang awal kalimah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita fokus dekat Rabbana dengan dunia. Okay. Selesai untuk tasih hari ini. Alhamdulillah. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Semoga bermanfaat untuk semua. Lebih lagi kepada yang hantar tulisan ni lah. Dan semoga hari ke hari tulisan khat kita semakin cantik dan kemas ikut kaedah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam live akan datang. Kepada yang berminat nak saya betulkan tulisan dia secara percuma, boleh DM saya di TikTok ni. Dan nanti kontak saya seterusnya bagi gambar tulisan yang dah dibuat. Satu lagi, boleh tengok balik rakaman live ni. Kita akan up dalam YT saya, InsyaAllah. Boleh cari nama saya di YT Azfar AZFAR, lepas tu L Yasari ELYASARIY. Boleh tengok rakaman ni balik full dekat situ. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang join, yang like dan yang sudi share. Barakallahu fiikum.